siapa dekat sini macam saya, kadang-kadang bila bangun tidur tu rasa lemah, kita ingat bangun tidur kita cegas, kita sihat, kita kuat balik. Tapi tenaga masih tak ada. Kan rasa lesu, rasa nak bangun tu pun rasa susah. Subhanallah, kalau siapa yang mengalami situasi macam ni, ketahuilah bahawasanya badan kita bagi signal, kita perlu buat sesuatu. Mungkin ada badan kita ni yang rosak di bahagian tertentu, terganggu sistem dia. Macam-macam sistem lah boleh terganggu kerana banyak sebab reka bebas, tekanan, pemakanan, gaya hidup, macam-macam kan. Subhanallah, saya cadangkan tuan-puan, mulalah consume olive gut ni. Masya Allah, olive gut ni, dia bukan hanya ada olive yang pati, yang pure, yang kita kompres dalam satu biji yang kecil saja, tapi ia mencukupi untuk satu hari dan satu badan kita. Tetapi tergandung juga di dalamnya adalah sea buckthorn. Masya Allah. Dan antara bahan yang sangat perempuan suka, mesti akan suka, iaitu ada tocotrienols, iaitu super vitamin E. Kita tahu vitamin E ini adalah bahan utama dalam apa? Kalau skincare, retinol. Sebab vitamin E ini terkenal untuk anti-aging. Dia membantu daripada dalam, membantu luar untuk kulit yang sihat dan juga untuk antibody untuk dalaman. Jadi memang insya-Allah kalau anda makan dalam tempoh yang lama, anda akan nampak kesan pada kulit, masalah kulit kering, masalah kulit yang sagging, kan? Bukan pada waktunya. Jadi dia anti-aging bukan hanya pada kulit tapi untuk dalaman juga. InsyaAllah bila badan kita dalam muda, kembali muda mengikut usia kita, kita tak adalah umur 40 macam 70, macam 80, tapi umur 40, tapi tenaga macam orang umur 30, 20, insya-Allah. Itu maksud anti-aging. Bukan kita nak lawan penuaan tu, kita nak sel-sel tu muda. Kita nak badan kita tu macam orang muda supaya kita boleh buat banyak tanggungjawab dan boleh memperbanyakkan ibadah, insya-Allah.